Mula-mula tu saya rasa macam tak maulah, mahal. Tapi dengan desakan maklum dia tak apa. Kalau tak okey bagi balik. Jadi kita pun bolehlah try. Jadi bila dah try tu dalam masa 3 hari tu saya dapat feedback lah. Seluar ke stokin? Saya pakai pants, stokin dengan makan Shirito. Lepas tu saya bila dapat feedback tu saya try ambil darah. Saya ada mesin kan untuk gula lah. Ambil test bacaan saya. Sebelum ni bacaan saya 14, tapi turun ke 8. Masya Allah. Dalam masa berapa lama tu? Saya 3 hari je. 3 hari? 3 hari. Lepas tu kaki saya tak lengur. Selalunya kencing manis lengur, letih. Tapi ni macam ada energi. Aura macam ajaib lah. Rasa lah? Rasa begitu energetik lah. Lepas tu biasalah kalau kencing manis ni period saya sebab dah lama ke? Dah lama ke kencing manis ni? Kencing manis dalam 3 tahun. Lepas tu saya pakai implant. Implant tu memang period tak menentu kan. Jadi saya tak main period 6 bulan. Oh ya. 6 bulan tak main period. Tapi selepas tu saya dapat feedback period tu dalam masa 2-3 hari je. Saya main period selama 2 minggu. Oh, keluar banyak lah. Keluar banyak. Tapi saya tanyalah dekat maklum. Tapi maklum kata teruskan pakai, jangan skip. Sebab mungkin dia duk proses tapi tak sakit lah. Saya teruskan sampai period 2 minggu habis, stop. Macam keputihan pun tak ada. Sebelum ni saya ada keputihan. Keputihan memang kencing manis. Doktor kata efek lah. Efek memang dia tinggi, memang ada kuman lah. Jadi dia akan keluar lah keputihan tu. Jadi bila pakai pants ni, keputihan saya pun hilang. Hilang lah? Hilang. Memang saya pun rasa macam banyak benda lah saya dapat daripada pen Alora Siri ni. Keputihan memang tak ada gatal, tak ada lengur. Lepas tu yang period tadi tu dia datang elok balik tak? Lepas pada yang first tu dia regular balik tak? Saya start pakai bulan 11, 21 bulan. Saya main period 23 macam tu. Lepas tu bulan 11, bulan 12 apa dia main? Dia dah elok lah. Dia elok. Setiap bulan elok. Setiap bulan. Masya Allah. Jadi saya pun share dengan adik-adik, share dengan kawan-kawan tentang ni. Okey, Shirito tu start ambil berapa yang nampak hasil, nampak ni beza tu? Saya ambil Shirito ke pagi satu, malam satu. Pagi satu, malam satu. Rasalah beza dia lah. Beza dia. Dan sekarang ni saya continue dengan Cafe Biang. Cafe Biang pun saya makan sebab dia macam kita minum, dia memang rasa macam nak makan lebih pun tak boleh. Rasa kenyang. Rasa kenyang. Dia membuang, senang membuang, energi tak mengantuk. Macam malam 12 jam boleh. Lepas tu yang paling best tu bonus untuk saya lah. Inci pinggang daripada 34 turun 4 kilo jadi 30. Masya Allah. Daripada berat daripada 78 turun sampai 72. Masya Allah. Banyak tu. Banyaklah. Berapa lama masa tu pakai? Sekarang 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan 2 bulan hampir 6 kilo kan? Inch loss 4 cm. Banyak tu. Sebab Alora Pants ni dia bukan saja bila darah kita lancar, dia akan detox tau. Sisa-sisa dari badan. Kan, segala lemak-lemak, sisa-sisa tu dia akan buang. Jadi kita punya proses pertumbuhan pun sebenarnya berjalan lancar kan. Sebab tu rasa ringan badan. Kan, sebab tu rasa cergas, oksigen pun sampai. Kan, sebab itulah. Jadi apa saranan Amy kepada orang kat luar sana lah kan? Kalau dia tak sakit ke dia sakit, perlu ke dia cuba Alora ni? Kalau tak sakit, takkan kita nak tunggu kita sakit baru kita nak mencuba. Untuk kita jugalah bagi energi untuk kita nak bekerja seharian. Kan? Kalau macam kita sakit tu mesti kita memerlukan untuk nak bagi cepat baik lah. Sihat, cantik. Kan betul, tengok kulit pun glowing tau. Shirito kan. Shirito sebab dia review sel, dia buang sel-sel yang tak elok dari badan. Kan, rasa bertenaga sangat kan. Walaupun kerja shift 12 jam tau. Kan.
So Alhamdulillah lah kita dapat bantu Amy, dan kita harap Amy pun dapat bantu ramai orang kat luar sana lah dapat kembali nikmat sihat. Sebenarnya ramai saja di kalangan kawan-kawan kita ni yang menderita dalam senyap sebenarnya. Kan malu nak bagi tahu, skeptikal. Tapi kalau kita terus skeptikal, apa yang kita dapat? Betul tak? Ramai dah terbukti, ramai orang kat luar sana yang dah dapat manfaat dengan Alora ni kan. So kita kena cubalah. Kan sebab sihat itu mahal, tapi sakit tu jauh lebih mahal. Kan?